3 sebab kenapa insurans tak nak layan langsung komplain daripada korang. Yang pertama, korang buat tuntutan third party claim. Insurans beranggapan korang dah cari bengkel yang terbaik untuk perbaikan kereta korang. Yang kedua, polisi insurans korang tamat tempoh. Maksudnya, semasa kejadian, korang tiada polisi insurans. Yang ketiga, kalau korang nak claim insurans kereta korang tak ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM spare part ataupun alat ganti yang tak relate dengan aksiden. Sebagai contoh, macam kereta ni, aksiden pada bahagian depan. Tapi dia komplain, lampu belakang pecah. Mana datang logik dia? Semoga video Abang Jubah kali ni memberi manfaat dekat korang semua. Macam biasa, korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, cash repair ataupun naik mesin goyang. Korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Kita jumpa kat next video. Assalamualaikum.